Korang mesti pening kan nak beli Y-Suku SE yang lama ni ke ataupun yang baru ni? Jom kita tengok sama-sama. Dari segi design, kalau kau tengok Y-Suku yang lama ni, dia menggunakan warna kombinasi warna bronze dan warna putih, dan nama dia adalah Bronze Fury. Tapi kalau yang Y-Suku SE yang baru ni, nama dia adalah Royal Maroon, di mana kombinasi warna merah dan warna gold. Kalau kau tengok design stiker untuk Y-Suku SE lama ni, dia menggunakan design camouflage. Tapi kalau untuk design yang baru ni, dia menggunakan design glitter. Untuk exhaust pula, kalau untuk warna baru ni, dia punya muffler dia warna hitam tau. Tapi untuk SE yang lama tu, muffler dia warna silver. Untuk spoiler pula, color baru ni dia pakai warna gold. Dia nak matching dengan warna dia lah. Tapi kalau untuk yang lama punya, dia pakai warna hitam saja. Y-Suku SE yang lama ni, dia punya rim dia pakai warna bronze dan dia ada stiker kat sini. Tapi untuk yang warna baru ni, dia pakai warna gold dan tak ada stiker. So, mana satu pilihan korang? Y-Suku yang lama ke ataupun yang baru ni? Harga pun dua-dua sama je, 10,200. So, kalau korang berminat dengan Y-Suku SE ni, kau boleh isi form di bio sekarang. Motor ni pun dah di stock tau.